aircon saya ni ada masalah kan. Ni kan nampak ni untuk kita adjust ni lah aircon tu, dia punya tahap kesejukan je. Tapi bila saya pusing dia sama ada ke sini ataupun ke sini, nanti tiba-tiba aircon tu dah tak sejuk. Tak sejuk tu maknanya kita rasa dah perubahan aircon tu tak sejuk sangat. Tapi hanya dekat point ini sahaja yang dia okey. Jadi bila saya terpusing, jadi saya terpaksa cari balik dekat mana point ni. Untuk selesaikan masalah ni, saya dah beli ni. Saya dah beli Viva Resistor Control untuk gantikan yang sedia ada. Okey, jom tengok macam mana saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, mula-mula sekali kita buka semua tombol yang ada ni. Tarik je, tak ada masalah lah position dekat mana pun. Kemudian ada skru kat bahagian tengah ni pun kita buka juga untuk kita tanggalkan casing kejap lagi. Lepas tu, lepas tanggalkan skru tu, okay, ada satu lagi tombol kat bahagian bawah ni yang tempat adjust kepala dan kaki tu, aircon tu kan. Kita cabut, tarik je. Alamak, jatuh pula. Okay, kemudian kita tanggalkan casing dekat bahagian atas meter ni. Tarik je perlahan-lahan, nanti boleh tanggalkan. Sebab buat benda ni dia kena bersabar sikit. Lagi-lagi kalau kita first time kan, kena hati-hati sikit, takut patah ke apa. Cabut perlahan-lahan. Okay, kemudian saya tanggalkan saya punya radio ni. Okay, radio ni, sebab radio saya ni saya tarik je. Bukan radio, casing. Salah pula. Okay, saya tanggalkan casing dulu. Tapi sebenarnya boleh tanggalkan radio dulu. Terpulang lah mana-mana nak buat. Okay, saya tanggalkan casing. Tapi lepas tu saya kena tanggalkan radio juga. Sebab radio tu bercantum kan. Tapi ni saya tanggalkan casing dulu. Tapi ni lah, nampak ni, radio ni saya kena cabut dia punya kabel belakang tu. Okay, cabut je perlahan-lahan. Ni pun tak susah pun, tarik je. Dia sebab dia pokai okey. Kalau tarik tu, kalau nak masuk dia tak ada masalah, sebab dia dah ada tempat dia. Dan satu lagi dekat casing ni bahagian bawah sekali, kat tempat yang cucuh apa tu, cucuh lighter tu, tempat tu kita kena cabut dia punya kabel dia. Cabut dia punya kabel bawah tu. Jangan terus rentak je. Kalau terus rentak nanti kan putus pula. Tarik je. Tak nampak sangat lah. Tapi dekat bahagian bawah tu lah, dekat bahagian tempat cucuh rokok tu kan, cabut situ. Okay, lepas dah cabut tu boleh cabut. Kemudian kita buka bahagian ni, aircon ni. Kita buka situ bukan blower ni kan. Buka ni senang je lah, tarik dan kemudian kita adjust bawah tu, tak tepi. Dan kemudian saya nak buka ni pula, dekat bahagian atas ni. Ni congkel je pakai screwdriver. Kemudian dah boleh buka dah. Angkat je dah boleh buka. Okay, dekat dalam ni yang kita nampak ada satu pengikat, pengikat kita punya aircon tu, tempat tombol pusing tu kan. Diikat kat sini sebab kita nak cabut resistance kat situ. Jadi saya kena cabutkan dulu ni, dia punya pengikat ni, dan juga wire ni lah, supaya nanti bila kita boleh tarik kita punya tempat aircon tu nanti. Okay, ni dah ok dah ni, dah boleh tarik ni. Benda ni lah saya cakap tadi, sebab kita nak buka ni. Okay, cocok sikit, kemudian tolak ke dalam, cocok bahagian atas tu, dan okay, cocok dulu bahagian atas ke dalam. Okay, kemudian part ni susah sikit sebab saya tak pernah buat, jadi dia payah sikit. Part ni memang agak makan masa yang lama lah untuk saya selesaikan benda ni. Tapi bila ada reference video ni, mungkin lebih mudah untuk anda untuk lebih buka benda ni. Tadi ingat tak saya buka yang dekat bahagian atas tadi tu kan, supaya saya boleh keluarkan benda ni. Kalau bahagian atas tu tak buka, dia tak boleh keluar, tak boleh tarik lah. Sebab dia punya resistance tu ada dekat dalam, ni. Kita nak tukar satu set. Nampak tu yang saya pegang tu, itulah resistance dia. Ada skru, ada 2 skru dekat situ. Cabut dulu. Cabut dulu. Okay, cabut perlahan-lahan. Sekejap cabut dulu sekali. Ini pun sebab saya nak tarik agak payah. Saya tak nak rentak, saya takut putus. Jadi saya pun berhati-hati. Sebab dia macam ada satu lagi kabel yang memegang dia. Jadi saya pun mana nak fikir pasal kabel satu lagi. Saya hanya tarik perlahan-lahan lah. Tu nampak tu, soket tu pun saya cabut. Satu lagi skru, ada 2 lah skru. Okay, ni saya akan ganti dia dengan yang baru. Ganti. Bawah tu ada ni, ada tadi kan yang putih tu kan, cabut tu dulu. Dan kemudian kita cabut skru dekat sini supaya kita boleh ganti dengan yang baru lah. Casing lama, tapi resistance tu adalah resistance yang baru. Ni resistance yang baru saya beli tu, harga ni dalam RM30 lebih kurang lah. Okay, kita masukkan benda ni. Kemudian nanti kita nak apa tu, kita nak ni, kita lock kat situ.
Dan saya akan pasang balik lah benda-benda tadi tu. Saya akan pasang skru, dan saya akan pasang benda putih tu. Skru ada 2 kan, saya pasang tu. Ini pun saya akan pasang balik skru dekat untuk mengikat casing tu dengan aircon. Okay, pasang. Nak pasang dia pun sebab dia boleh lah, tak adalah susah sangat, tapi bila benda tu tak terkeluar habis, kena dia payah sikit. Kita pastikan tools yang kita guna tu pun, tools tu pun ni ok lah. Yang ni pun saya nak masukkan pun agak payah sebenarnya. Saya puas lah, saya pusing sana pusing sini sampai takut patah kan. Tapi tonton tengoklah video ni macam mana cara saya masukkan. Saya pun tak ingat saya masukkan macam mana. Saya rasa saya kena bawahkan sikit dan tolak ke dalam. Dah masuk tu. Ok, masuk kat sini pastikan dia masuk dengan betul. Nampak tu sebelah kiri tu dia macam tak masuk betul tu. Tapi sebab saya dah fix dah lepas tu. Nanti saya tunjukkan lah. Ni kita masukkan balik kabel tu, dan kita masukkan balik dalam dia punya itulah, dia punya tombol tu. Masukkan supaya nanti bila kita pusing kita punya tombol untuk adjust aircon kepala dan kaki tu, dia boleh buka dan tutup. Macam tu kan. Supaya inilah function dia. Ok, kemudian kita pasang balik casing ni. Ok, pasang balik yang bawah kat bahagian pencucur tu kan, pencucur rokok tu, kita pasang dulu. Soket tadi tak nampak kan. Ni dia punya ni lah. Ni pun tak payah nak pasang dia, senang je. Dan kita pasang balik benda ni. Lepas dah pasang balik casing ni, secara asasnya adalah kita ulang balik apa yang kita telah buka tu, tapi dengan cara reverse lah. Kita pasang balik, tekan. Jadi kita masukkan skru dalam tu. Kemudian kita masukkan balik radio. Sebab dia pokai mudah, kita masukkan je kabel tu. Dan kita pasang balik semua tombol-tombol yang telah kita buka tadi. Mudah je. Nak tak tombol ni mudah lah. Kalau tombol tu tak kena dengan apa yang kita buat, kita boleh adjust sendirilah. Ni kita pasang balik. Saya pasang balik casing ni. Pasang casing ni pun tak susah pun. Dan akhir sekali saya try lah untuk hidupkan enjin ni, sama ada okey ke tidak aircon ni, maksudnya sejuk ke tidak. Ni saya pusingkan dia dekat bawah, dekat atas ni, supaya saya rasa ada hilang tak kesejukan ni. Dan sebelum ni bila saya pusing dekat tempat-tempat yang lain, kesejukan dia hilang. Jadi kali ni saya try pusing kat semua tempat. Alhamdulillah dah berjaya, semua tempat sejuk dan tak ada masalah lagi lah. Tentang sebelum ni, macam sebelum ni bila saya tersalah pusing kat tempat lain, aircon dah tak sejuk dah. Ok, ni penutup jalan saya pasang. Dan selamat mencuba, jangan lupa tekan button subscribe.